Dan Iran ada satu falsafah. Kalau kami terbakar, biar hangus semua. Di mana menekan dan mengubah satu dasar dunia supaya negara-negara besar seperti Amerika Syarikat tak boleh menyerang mana-mana negara sesuka hati. Amerika mahukan. Kenapa Amerika mahukan Abu Musa Island? Amerika mahukan Abu Musa Island dan nak masuk ke dalam perang darat ni adalah kerana kalaulah dia kuasai Abu Musa Island, semua negara yang nak berunding dengan Iran kena berunding dengan dia. Kerana kini dia menentukan kapal mana selamat dan kapal mana tak selamat keluar. Ini yang menjadikan perhatian perang ni adalah tentang Abu Musa Island. Yang kedua, 4.5% minyak dunia, Amerika kata dia akan curi daripada Cook Island. Kalau dia dapat tawan Cook Island ni. Amerika cuba menyampaikan rasional kepada dunia, dia akan menjadi Superman baru. Dia akan menjadi Thor baru. Dia akan menjadi superhero baru. Dengan masuk dan merampas Cook Island yang menjadi pusat pengumpulan minyak terbesar di Iran. Dan kemudian merampas Abu Musa Island yang menentukan mana kapal yang selamat masuk dan selamat keluar. Tapi dua langkah yang sedang Amerika sarankan ini, tak perlu juga tuan-tuan menjadi ahli geopolitik dunia yang mahir. Tuan-tuan orang biasa pun dengar saja pandangan orang mahir, kata mereka, dalam keadaan tegang, inilah kesannya. Kalau Amerika masuk, dia menghasilkan perang. Perang akan menjadikan Selat Hormuz adalah selat yang terbakar. Langsung tak ada potensi minyak akan keluar. Oleh kerana buying time ni berlaku, buying time ni adalah Amerika sedang melihat. Dalam keadaan dia dah tak tahu apa keputusan dia masuk. Hari-hari dia cakap dia boleh menjajah Abu Musa Island, dia boleh menjajah Cook Island. Yang mana ahli geopolitik yang biasa pun dah tahu. Kamu masuk, kamu akan mengalami combat Iran. Kerana kamu masuk tak sama seperti mana kamu masuk Iraq. Kamu masuk Iraq, kamu disokong oleh 24 buah negara. Iraq terkontang-kanting. Ini kamu masuk hanya dengan 2 negara. Kamu disokong oleh Israel dan kamu menentang tentera Islam yang paling moden dan paling kuat persenjataan dia, iaitu Iran. Dan Iran ada satu falsafah. Kalau kami terbakar, biar hangus semua. Berarti apa kalau tuan-tuan tengok taktikal perang Iran, setiap kali kami terbakar, kami bakar juga kawasan yang membakar dunia. Apa yang dipanggil reset, apa yang dipanggil Great Reset, kerana dunia selama ini membiarkan Amerika melakukan apa saja. Dunia biar Amerika lakukan dengan 4 juta orang mati di Korea dalam tahun 50-52 dalam perang Korea. Kemudian perang Korea ni bahagikan semenanjung Korea kepada 2 bahagian. Amerika meletakkan Korea Selatan dan Jepun dalam keadaan diancam oleh nuklear Korea Utara yang disokong oleh China. Ancaman tersebut memberi nilai perniagaan pada Amerika. Di mana selain daripada China dan Korea Selatan berlindung sebagai sekutu Amerika, Amerika boleh menjana wang yang sangat banyak. Dengan kedua-dua negara ini membenarkan campur tangan Amerika dalam politik ketenteraan dan menjual persenjataan. Itu tahun 50-52 yang Amerika menikmati keuntungan daripada perpecahan yang mereka buat di Korea Utara dan Korea Selatan hinggalah nilai ekonominya kekal sampai sekarang. Iran lihat, dunia tak memberi apa-apa hukuman kepada Amerika di atas keuntungan perang. Kemudian Amerika menyerang Vietnam tahun 55 sampai tahun 75. Tak ada hukuman daripada dunia. Amerika menyerang Afghanistan tahun 2001 sampai 2022. Meninggalkan Afghanistan dalam keadaan miskin, tak ada siapa membuat sebarang hukuman. Amerika menyerang Iraq 2003, melepaskan Iraq 2011 dalam keadaan minyak Iraq dikawal oleh Amerika. Tuan-tuan tahu apa itu Iraq? Iraq adalah sebuah negara merdeka yang jatuh 2003 bila Amerika bersama 24 sekutu dia di seluruh dunia menyerang Iraq, menjatuhkan Saddam. Bila nak buat keputusan nak memerdekakan semula Iraq yang dijajah, Amerika tak perlu nasihat daripada 22-24 rakan dia yang sama menjatuhkan Iraq dengan tuduhan Saddam adalah seorang penjahat. Amerika buat rundingan peribadi je dengan Iraq. Bahawa minyak Iraq, kerana Iraq ni kononnya sebuah negara jahat, yang dulunya sebuah negara teroris, yang dulunya menjadi ancaman kepada dunia, yang dulunya menghasilkan senjata kimia berbahaya. Amerika kata apa? Kamu tak boleh memiliki wang sendiri kerana kamu bimbang. Kami bimbang. Kamu menjadi satu lagi Saddam Hussein. Maka minyak Iraq sampai sekarang apabila dijual, duitnya sampai kepada Bank of America. Duitnya sampai kepada Bank of America. Sebab itu dolar ni menjadi kuat. Selain daripada dolar halal yang Amerika dapat melalui petrodollar hasil penjualan daripada 6 negara teluk, Amerika dapat lagi satu bonus. Siapa saja beli minyak Iraq, bayar dalam dolar dan dolar tu pergi pada Bank of America. Yang Iraq ni pula terpaksa memohon. Duit ni nak pakai untuk jalan raya, duit ni nak pakai untuk ifrah. Supaya kata Amerika, kami boleh melihat kamu tidak membangunkan daripada hasil minyak kamu ketenteraan. Sama dilakukan oleh Saddam. Maka oleh kerana banyak perkara yang Amerika lakukan dan kemudian dunia tidak mempedulikannya, Iran masuk dalam keadaan dia diserang.
Dan Iran nak buat satu great dipanggil reset, perubahan yang paling besar. Di mana kamu membiarkan pembulian berlaku pada kami, kamu seluruh dunia akan menanggung kesan selagi kamu tidak mengubah. Di mana menekan dan mengubah satu dasar dunia supaya negara-negara besar seperti Amerika Syarikat tak boleh menyerang mana-mana negara sesuka hati. Mereka melakukan kepada negara bukan Islam dengan memecahkan komunis dan demokrasi di Korea Selatan. Mereka lakukan kepada Vietnam dengan memecahkan dulu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Mereka lakukan kepada negara Islam kemudiannya bermula di Afghan. Mereka lakukan kepada negara Islam di Iran, di Iraq secara langsung, secara tidak langsung. Mereka pernah bom Libya untuk menjatuhkan Muammar Gaddafi. Mereka campur tangan di Somalia, mereka campur tangan di Sudan. Enough is enough. Maka perang ini ketika Great Reset sedang berlaku, kesannya secara moral dia boleh mengubah tamadun dunia. Secara ekonomi dia menyeret kita semua dalam keadaan tersepit. Secara moralnya, dia boleh mengubah peradaban dunia. Tetapi secara ekonominya, dia menyeret kita semua. Itu saya update tuan-tuan untuk faham apa yang disebut senario perang ini dan bagaimana senario perang ini membawa kepada dua halaan. Bagi Iran yang tiada pilihan, ajarlah dunia. Ketika mereka terbakar, pastikan dunia hangus. Bagi kita semua pula, ketika Iran sedang membuat the Great Reset, yang kita prinsip moralnya betul kerana tak ada siapa pernah mengajar Amerika ketika mereka memperdaya dunia di selatan, di utara, di Afrika, di segala benua. Ini peluang untuk mereka belajar. Tetapi pembelajaran ini mahal harganya kerana penduduk dunia sebahagiannya tak mampu menanggung. Kesan daripada reset ini adalah kerana dia membawa kepada recession, iaitu kemelesetan ekonomi.